Hampa tahu tak kenapa orang yang datang ke kawasan sungai kerap kali bila balik je badan mesti jadi sakit? Biasanya kawasan sungai adalah tempat pembuangan jin ataupun tempat orang buang sihir dalam kawasan sungai. Nak tak aku sharekan pada hampa amalan ringkas macam mana nak pagar diri ketika memasuki kawasan sungai, terutamanya untuk mengelakkan daripada terkena barang sihir ataupun jin yang menumpang pada belikat hampa. First kali, ketika hampa hendak memasuki kawasan seperti sungai, hendaklah hampa mengangkat tangan dan membacakan surah Al-Fatihah sekali, Ayatul Kursi sekali dan juga 3 kul. Ditiupkan pada tapak tangan sambil diniatkan untuk pagar diri daripada terkena gangguan dan juga sihir. Sapu pada seluruh pada tubuh badan. InsyaAllah selepas ni ketika hampa masuk kawasan sungai ataupun hutan, hampa takkan lagi terkena. Hampa gunakan amalan ni untuk elakkan diri hampa daripada terkena gangguan ataupun ada benda yang menumpang. Jangan lupa save video ni dulu. Semoga menjadi manfaat untuk orang lain nanti. Komen-komen tu.